Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edilara Nabati Alun Raswa dan rakan penyampai saya Nada Izara Mita Muhammad Narizal. dan kami dari Lensas Campus Studio TVPSS SK Kelantan Permai. Hari ini kami berada di Talent Camp Sport Complex Taman Iko Langat sempena basis penutupan bola balik MSSDHL tahun 2025. Sepanjang beberapa hari ini, kita telah menyaksikan semangat kesuhanan yang luar biasa, bakat-bakat muda yang menyelah serta sokongan padu daripada guru, murid dan semua warga pendidikan. Hari ini kita akan menemui beberapa orang penting untuk mendapatkan pandangan dan perkongsian mereka tentang kejohanan yang penuh makna ini. Mari kita temui beberapa tetamu untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kejohanan bola balik yang penuh semangat ini. Assalamualaikum Puan. Salam. Baik Puan. Adakah Puan berpuas hati dengan semangat kesukanan sebentar tadi? Baiklah, sebenarnya memang sangat-sangat berpuas hati sebab untuk makluman semua, kejohanan pada kali ini tidak berlaku sebarang pergaduhan ataupun ketegangan yang berlaku antara pasukan-pasukan yang bertanding, dan saya dapat nampak bagaimana guru, bagaimana coach, bagaimana pemain mengawal emosi mereka ketika mereka sedang berada di arena gelanggang lah. Baik Puan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Bagaimana Cikgu menilai prestasi pasukan Cikgu dalam kejohanan ini? Bagi cikgu, untuk kejohanan ini nampak ada penambahbaikan daripada perlawanan yang sebelumnya. Namun begitu, pasukan cikgu memerlukan lebih banyak lagi latihan agar mereka dapat melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Cikgu. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Baik Cikgu. Bagaimana Cikgu menilai prestasi pasukan Cikgu dalam kejohanan ini? Okey, alhamdulillah dalam kejohanan kali ini kedua-dua pasukan lelaki dan perempuan layak ke peringkat pusingan 16. Okey, tapi malangnya pasukan perempuan dah tewas awal. Tapi walau macam mana pun tak prestasi yang membanggakan sebab sekolah cikgu pun sebelum ni tak ada dah lama tak hantar pasukan tim perempuan. Okey, untuk tim lelaki layak ke peringkat suku akhir. Tapi baru sebentar tadi tewas dengan pihak lawan. Baik Cikgu, terima kasih. Terima kasih. Hai, apakah perasaan pasukan awak apabila mendapati awak dapat masuk ke peringkat final? Kami rasa sangat gembira dan kami bersyukur sebab dapat ke peringkat final. Kami ni sebenarnya tak adalah tu sampai nak final. Tapi dengan izin Allah kami dapat ke peringkat final lah. Alhamdulillah lah. Itu je. Baiklah, terima kasih dan tahniah. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam, boleh. Saya dari sekolah SK Desa Baiduri. Nama saya Sarah Nisa Diandra. Apakah cabaran yang paling besar awak hadapi semasa perlawanan? Cabaran yang paling besar saya hadapi semasa perlawanan ialah semasa saya mendapat bola tetapi enemy dapat tangkap. Oh, baik, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Tuan, boleh perkenalkan diri Tuan? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syamuddin daripada IGR Venture, iaitu company solar yang terletak di Teluk Panggil Magaran, Selangor. Baiklah, terima kasih. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak Tuan kepada semua yang terlibat dalam kejohanan ini? Okey, pesanan saya lah daripada saya sendiri. Saya doakan agar semua yang terlibat dapat teruskan kejohanan ini sepanjang tahun lah, setiap tahun. Dan kepada ibu bapa dan guru-guru, semoga guru-guru dapat beri semangat lah kepada anak-anak muda yang terlibat dalam sukan ni. Dan daripada pihak kami sendiri, kami mewawarkanlah untuk semua individu serta guru-guru untuk
terlibat dalam untuk melestarikan alam, iaitu pasang solar lah dekat rumah. Saja. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri dahulu? Ya, nama cikgu Muhammad Ismail Fahami bin Idris, penolong PPD Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, PPD Hulu Langat. Baiklah, terlebih dahulu tanya atas penganjuran kejohanan bola baling ini. Terima kasih. Tahniah juga kepada tuan rumah SK Kantan Permai ya. Tahniah. Baiklah, bagaimana pandangan cikgu terhadap kejohanan bola baling MSSDHL tahun ini? Okey, apa yang cikgu nampak, kejohanan ini berjalan dengan lancar, semua terkawal dan diharapnya pasukan yang terpilih, murid-murid yang terpilih dapat mewakili daerah Hulu Langat untuk kepertandingan MSS Selangor dan diharapnya memperoleh kejayaan pada tahun ini insya-Allah. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama. Tinggi bahagian kepada semua pihak, guru-guru yang disayangi, yang betul-betul lumus menjayakan kejohanan ini. Terima kasih PPDHL kerana memilih SK Kantan Permai sebagai tuan rumah. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak pengurusan. Segala usaha yang kami buat ini harap diberkati dan majlis kita hari ini akan berjalan dengan lancar, penuh makna dan meninggalkan memori terindah buat semua. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kejohanan bola baling rendah MSSD Hulu Langat tahun 2025. Perkongsian penuh semangat dari para tetamu kita pada hari ini. Tahniah kepada semua peserta, pemenang dan semua yang terlibat. Teruskan usaha, kekalkan semangat. Semoga kejohanan ini menjadi loncatan batu kepada kejohanan yang seterusnya. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!